Untuk jadi penyikiran malam itu. Memang tak ada ghost. Ikut sejarah, sejak Pamfetoram tu memang tak ada penyingkiran. Tapi ada sejarah lah. Iaitu Ha? Ada 2 juara menangan dulu. saya kenal sejarah. Ada sejarah ada dua juara, 2 yang tekong. Tekong tu tekong. Ha? Main sepak takraw dekat belakang, tekong boot dekat belakang. Tekong lah. Which is apa? Share dengan Krisha. Dia berkongsi 2 tempat yang belakang. Dia macam sejarah tercipta kan. Sejarah lah juga. Sejarah lah, 2 juara macam tu. Sebab tak ikut tema. Tak ikut tema tu dari segi lagu makan tu diubah baru. Beban tu banyak kat dia. Because dia jadi lagu baru. So macam mana you nak nyanyi satu lagu yang lagi kelakar daripada original? So beban tu dia sama dengan stress, sama tempat ya. Bila dirubah dari segi muzik, dirubah dari segi feel tu, dia tak akan dapat. Dia tak akan dapat dia punya konsep tu. Dah lagu kelakar, perwatakan karakter. Itu yang perlu. Ya. Kita tengok kalau peserta lain susah ambil baik tu macam lagu Tupai, kita akan bagi preparation untuk muzik, bawa di barat, bawa ini, bawa itu sebaik mungkin untuk di execute benda tu ke arah karakter yang diorang tak pernah terfikir. Sama juga dengan Mendua, lagu yang diberi adalah satu lagu yang unexpected. Diorang is unpredictable. Saya dah kaji, contoh kata Bunda kata lagu ni terlalu berat. No, untuk berdua. No. Okay. Minggu yang pertama, kedua saya dah tahu kat mana kedudukan penyanyi seseorang penyanyi atas tu ya. Dia dapat lagu tu, dia perlu belajar aje. Which yang ini yang dia tak buat kebanyakan minggu yang sebelum-sebelum, lagu dia orang pernah nyanyi. So belajar dia cuma 1-2 jam. Mungkin 1 hari untuk rehearsal ya. Tapi bila dia dapat lagu Nelson Doma ni, dia perlu belajar 7 hari. Dia boleh buat, bukan tak boleh buat. Cuma amount working tu 7 hari yang dia orang tu kena buat. Kerja keras lah. Same goes to Iskandar, same goes to semua orang. Dia orang tak pernah dapat genre tu. 7 buat, okay? Macam saya kata tu, 7 minggu tu dengan genre dia orang tu is agak letih sikit ya, benda yang sama. So bila dapat minggu ni adalah minggu buang stres, have fun, at the same time belajar karakter untuk lagu-lagu yang diberi, supaya selepas minggu ni adalah sangat sengit yang kamu perlu merebut tempat. Minggu makin kurang, penyanyi perlu disingkirkan, lagi kurang penyanyi untuk mendapat tempat pada semi, quarter, semi and final. So supaya diorang tahu karakter lagu, bukan pilih aja lagu naik atas menyanyi. We don't want that. Okay, maksudnya pembelian lagu tu memang adil kepada semua, tak ada timbul isu kata dia ni mencabar ke, dia ni tak ke. Memang tu tengok pada credibility masing-masing, maksudnya pada kemampuan masing-masing jugalah kan. Memang mampu. Dan macam saya kata, mereka perlu bekerja 7 hari belajar. Daripada lagu-lagu yang sebelum-sebelum ni mungkin 1 hari. Ya. So ini 7 hari. So bila 7 hari you tengok, you dengarlah vibe minggu ni. Sangat berbeza. Dia orang kena buat betul-betul, tak ada sambil lewa, hari minggu lepas pun bila dapat lagu semua pun terkujat muka, that is supposed to be. Yeah. Saya lagi suka kalau ada tahun depan ke, ada tahun lagi 2 minggu ke apa ni, kita orang yang pilih lagu. Baru tahu, kita orang yang pilih lagu. Tapi bila pilih lagu tu bukan bermaksud lagu tu diorang tak boleh bawa. Ikut resmi. Yang ada tu dapat macam contoh, dapat lagu makan tak mau nyanyi macam lagu makan. Dia tak faham. Bila dia ubah muzik, lagi beban pada dia. So bila lagu tu kelakar,
buat muzik tak kelakar dengan macam kisah ada kasidah bagai, kat mana kelakar dia? So kelakar tu supaya ubah mindset tu, belajar, adalah lagu yang aku perlu belajar yang aku tak pernah masuk ceruk tu. So bila dia dapat benda-benda yang macam ni, dan lagu lain lagi tu, diorang lagi sedar hasil seni yang berlainan. The same time, Hari Raya. Ya. Korang kau macam aku dengar kau cakap ni macam kau tak faham, angguk je. Faham ke tak? Dah, tapi Ah. Shay dengan Krisha tu kira tak ikut tema. Bukan tak ikut tema apa? Dia bukan tak ikut tema, dia lagi konsep lah. Okay. Lagi konsep daripada kau buat apa aku nak buat. Aku tahu lagu tu kelakar. Faham? Dah lagu makan. Okey, contoh. Lagu makan tu adalah pencipta Purnama Mengapa Dida. Merindu. Siapa? Ya Allah. Cinta Hadam dan Awak, Azmir. Okey. So bila dia pilih lagu Cinta Hadam dan Awak, dia panggil Misha nyanyi. Makan lagu ayam, takkan nak panggil Misha. Dia panggil lah Jalil Hamid. Yang kelakar tu kan. So dengan muzik dia yang kuno kelakar tu. So muzik tu dia support karakter Jalil Hamid. Lagu Makan. So bila kamu dengar tu, dia seiring tau. Muzik seiring dengan lagu kelakar tu. So berbalik ni bagi kat Krisha. Diubahnya muzik. Okay. So nyanyian tu dia akan jadi lagi berat tau. Sebab muzik dah pergi Ipoh ni, dia patut pergi KL. So kerja dia orang tu lagi berat untuk dia orang execute lagu tu. Untuk Mark Adam pula banyak ke markah dia kena potong untuk sebab diri tu. Kalau dah dua kali kena tangkap, apa rasa? Pertama kali dia kena tangkap, penjara 2 tahun. Okey. Salah yang pertama, dia kena tangkap lagi. Takkanlah 2 tahun boleh nak charge dia 6 tahun kan. Macam tu lah. Tapi dia memang style tu. Dia keluar tu, dia memang style tu. And dia sangat bitch tu menyanyi. Betul. Masa rehearsal tu, no, I want more bitchy. Ngada-ngada. Lagu tu kan lagu ngada-ngada. Kalau saya tengok Apik nyanyi, si Yasin nyanyi. But Mak Adam memang dia kelakar. Memang kelakar.